Apakah hukum orang yang berkata, bila saya buka tudung, saya rasa dekat dengan Allah? Tuan pula ni. Ada seorang hamba Allah sebut begitu. Apakah hukum dia, Ustaz? Ini orang jahil. Kerana kita dekat dengan Allah dengan taat pada perintah Allah. Kita jauh daripada Allah dengan tidak taat pada perintah Allah. Jadi siapa yang berasa dekat dengan Allah, maka Allah jadikan orang itu taat pada perintah. Dan tidak boleh orang yang derhaka makin dekat kepada Allah. Apa dalam bab tudung ini, apa perintah Allah? Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, wajib suruh bini-binimu, wajib suruh anak-anak perempuanmu, wajib suruh perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka meletakkan, memakai atas kepala mereka jilbab yang menutup kepala, rambut, tekak, leher dan belahan dada daripada lihat. Yang demikian itu barulah terbeza mereka itu daripada perempuan-perempuan kafir yang tidak beriman. Allah Maha Pengampun Maha Kasih Sayang. Jadi Allah suruh yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka perempuan pakai jilbab, pakai tudung. Dia ni pula buang jilbab, buang tudung, jadi dekat dengan Allah. Salah. Orang yang pakai tudung lebih dekat pada Allah. Orang yang buang tudung makin jauh daripada Allah. Kerana pakai tudung perintah Allah, taat Allah, buang tudung dedah aurat adalah tanda dia derhaka kepada Allah. Tidak lagi takut masuk neraka di hari akhirat nanti.